Guys, hari ini Menteri Besar Selangor telah mencatat satu detik hitam dalam diari politik beliau. Inilah antara hari paling malang dalam sejarah pentadbiran beliau apabila Istana Selangor mengeluarkan dua kenyataan rasmi dalam tempoh selang sejam sahaja. Dan kedua-duanya membawa implikasi besar terhadap masa depan politik beliau. Saya baru je tengok video beliau membodohkan orang hari tu. Alahai, Menteri Besar Selangor ibarat sudah jatuh ditimpa tangga pula. Isu pertama ialah isu kandang babi titah duli Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin Idris Shah yang sangat jelas, tegas dan langsung. Tidak boleh diputar belit, tiada lagi penternakan babi dibenarkan dalam negeri Selangor di mana-mana daerah sekalipun. Maka persoalan besar timbul, ke manakah Menteri Besar Selangor dan seluruh barisan Exco mahu nak letak muka mereka semua tu? Sebelum ni pihak yang mempertahankan kepentingan peternak babi sanggup memperlekehkan dan memperbodohkan pihak lain. Cadangan penyelesaian yang dikemukakan oleh Pusuhjaya PAS Negeri Selangor, Datuk Abdul Halim Tamuri, yang berasas berfakta dan data dipandang sinis dan dipersendakan, bahkan dibodohkannya pula. Saya tegaskan ini bukan sekadar perbezaan pandangan politik, ini adalah kegagalan adab, kegagalan kepimpinan dan kegagalan menghormati hujah yang rasional. Reaksi netizen di media sosial hari ini cukup jelas. Satu soalan yang berlegar dan berulang-ulang ditanya, siapa sebenarnya yang bodoh sekarang ni? Isu kedua pula jauh lebih besar dan lebih memalukan, iaitu isu kuil tanpa kelulusan. Berdasarkan data, sebanyak 687 buah kuil wujud tanpa kelulusan, sama ada di atas tanah kerajaan ataupun tanah persendirian. Ini bukan isu kecil, ini kegagalan sistem dan pemantauan penguatkuasaan dan tabik urus kerajaan negeri Selangor itu sendiri. Sehinggakan Tuanku Sultan Selangor terpaksa bertitah mengingatkan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan supaya isu ini dihentikan dan dimuktamadkan. Pada pandangan saya, apabila Sultan sebagai ketua negeri perlu menegur secara terbuka, itu adalah isyarat jelas bahawa pentadbiran kerajaan negeri Selangor telah gagal menjalankan tanggungjawab yang asas. Asyik nak kena tegur dengan Sultan je Menteri Besar ni. Pandai takbir negeri ke tak Menteri Besar Selangor ni? Jika setiap isu perlu ditegur oleh istana, persoalan besar wajar ditanya pula adalah tentang fungsi sebenar pejabat Menteri Besar itu sendiri. Adakah pentadbiran terlalu sibuk dengan pencitraan sehingga tanggungjawab takbir urus diketepikan dan diabaikan? Hakikat ini bukan kali pertama Menteri Besar Selangor ditegur. Terlalu banyak isu, antaranya isu sampah, isu tanah, isu kandang babi, dan kini dua isu besar muncul secara serentak. Apabila titah istana tidak diterjemahkan kepada tindakan pentadbiran yang tegas dan segera, ini adalah sebenarnya kegagalan serius yang tidak boleh kita semua pandang ringan. Arahan Perdana Menteri pun dah ada. Titah Sultan pun dah jelas. Semua peruntukan undang-undang berada di tangan kerajaan negeri je sekarang ni. Saya berpandangan tiada lagi ruang untuk kerajaan negeri memberikan alasan kekelewatan ataupun bermain dengan permainan persepsi. Jika ketegangan antar kaum tercetus akibat isu ini, puncanya bukan rakyat, puncanya adalah kelembapan dan kelemahan. Kerajaan negeri Selangor membiarkan masalah ini berlarutan sehingga membarah. Bertindak hanya apabila keadaan sudah tegang adalah bukti kegagalan sebenar pengurusan krisis. Dan kalau kita tengok dalam konvensyen parti PKR pula, suara Menteri Besar begitu lantang, ucapannya berdegar-degar, berapi-rapi membodohkan orang. Namun selepas itu realitinya kosong. Tiada tindakan segera, tiada penyelesaian tuntas, tiada ketegasan. Ini bukan ciri kepimpinan yang berwibawa sebenarnya. Lebih mengecewakan lagi, tiada pengakuan kelemahan, tiada permohonan maaf dan tiada rasa tanggungjawab politik. Sebaliknya, naratif menyalahkan pihak lain terus dimainkan, termasuk menyalahkan PAS. Bagi saya, ini bukan sikap seorang pemimpin yang matang, apatah lagi sifat seorang Menteri Besar Selangor itu pula. Hakisan kepercayaan rakyat, khususnya rakyat negeri Selangor, sedang berlaku secara senyap tetapi berterusan. Kegagalan ini bukan sahaja menjejaskan kredibiliti Menteri Besar Selangor, malah membawa implikasi politik besar kepada pentadbiran Pakatan Harapan Selangor. Orang Barat menyebut
sebagai final nail in the political coffin. Tidak perlu desakan untuk berundur. Realitinya kubur politik Menteri Besar Selangor itu sedang digali dengan tangan sendiri. Masa akan menjadi hakim dan rakyat Selangor akan menjatuhkan hukuman politik mereka apabila tiba masanya. Akhir sekali saya ingin menegaskan dengan jelas bahawa Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari tidak lagi layak untuk mentadbir negeri Selangor pada penggal yang akan datang. Jika masih ada sedikit rasa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat, langkah paling wajar ialah berundur dan memberi laluan kepada individu lain dalam Pakatan Harapan mungkin yang lebih berwibawa dan berkeupayaan. Persoalan kini, jika pentadbiran ini diteruskan sehingga pilihan raya, bala apa lagi yang akan menimpa Selangor selepas ini? Teguran apa lagi yang perlu datang daripada Sultan? Rintihan rakyat, isu apa lagi yang akan dibiarkan tanpa penyelesaian? Hakikatnya terlalu banyak isu dan masalah negeri Selangor yang masih lagi belum selesai. Saya melihat Menteri Besar Selangor dah terlalu tepu, terlalu lama memegang jawatan Menteri Besar Selangor sehingga hilang arah dan keupayaan untuk membuat keputusan yang berkesan. Keselesaan di kerusi empuk Menteri Besar akhirnya membawa kepada pengabaian kebajikan rakyat di bawah ini. Turunlah, letaklah jawatan wahai Menteri Besar Selangor. Itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pentadbiran kerajaan negeri Selangor daripada terus tenggelam dalam keadaan kegagalan. Berikan peluang kepada anak tempatan negeri Selangor sendiri untuk mentadbir dan memimpin negeri ini dengan lebih segar, berani dan bertanggungjawab.